Nak ke mana Kedah ni? Dalam Negeri Sembilan ni dia ada satu inisiatif bagi laptop dekat pelajar. Bagi pelajar dekat pelajar IPTA, keluarga B40 dan juga kepada pelajar matrikulasi dan juga pelajar tingkatan 6. Bila saya semak balik, dalam Malaysia ni ada 5 buah negeri yang buat benda tu. Pertama, Sarawak dia bagi voucher 1,400. Dia tak bagi laptop seketul gitu tak. Dia bagi voucher. Lepas tu 2 Sabah. Yang ketiga Johor, keempat Pahang, kelima Negeri Sembilan. Oleh kerana saya Negeri Sembilan, saya boleh sebut data dia. Data dia setiap tahun lebih kurang 1,000 laptop kita bagi. Dengan peruntukan 3 juta. Maknanya satu laptop berapa? 3,000. Jadi orang tanya, mana ambil 3 juta? 3 juta ni duit Yayasan Kerajaan Negeri Sembilan. Saya tak tahu Kedah ada berapa banyak yayasan. Dia, kalau Kedah panggil yayasan apa? Yang paling kaya? Tak ada kaya. Saya boleh kongsi di bawah pentadbiran Datuk Seri Amin, yayasan dulu duit negatif, sekarang duit tersimpan reserve ada 30 juta. Ni bukan saya sebut, Datuk Seri Amin sebut. Dia kata dulu duit kami tak ada. Sekarang saya sudah lebih kurang 7 tahun jadi Menteri Besar, kami dah simpan lebih 30 juta di lebihan. Sebab tu dia kata ada budak tingkatan 6 di Negeri Sembilan, ada program namanya Pembangunan Karakter Bangsa. Kita panggil program-program ni 100 orang pelajar tingkatan 6 panggil, dan dia ada program dia. Setiap sesi tu ada sesi dialog dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Satu soalan tu dia tanya pasal bola sepak. Dia kata kenapa kerajaan negeri tak nak keluar belanja lebih untuk pembangunan bola sepak. Kita nak pasukan bola sepak kita berjaya macam JDT, macam Selangor. Dia kata begitu. Maknanya ada persepsi anak muda nakkan pasukan bola sepak Negeri Sembilan naik balik. Sebab zaman dulu dia kata Tok Mat pernah buat. Baik. Apa jawapan Yang Amat Menteri Besar? Dia kata kami belanja untuk pendidikan 19 ke 20 juta. Nak jadi macam Selangor, belanja lebih kurang 20 juta. Nak jadi macam JDT, belanja lebih kurang 100 juta. Baik. Boleh tak saya ambil 20 juta tu bagi kat bola sepak? You all yang belajar, saya tak bagi duit. Apa jawapan budak-budak form 6? Tak nak. Geleng kepala budak-budak. Sebab lebih baik ambil 20 juta tu bagi baik pada pendidikan. Bukan saja boleh bagi laptop, boleh bagi duit bantuan awal pendidikan nak masuk universiti. Lepas tu bagi bantuan sara hidup 200 sebulan. Lah ni anak Negeri Sembilan yang B40 kalau masuk universiti, laptop dapat, bantuan awal pendidikan dapat, yang bantuan sara hidup 200 sebulan dapat. Itu yang B40. Sebab tu kita kata kalau negeri tu ditadbir urus dengan baik, di bawah satu cerita, satu entiti nama dia yayasan, belum cerita hak lain, hak yang boleh bagi duit balik kepada kerajaan negeri dan kita sumbang balik kepada rakyat di bawah. Lepas tu saya kata sebenarnya Kedah ni nak buat apa sebenarnya? Kedah ni dia nak pergi mana? Lepas tu bila kita perhati jawapan-jawapan dalam sidang Dun, saya tak nampak pun apa pembaharuan Kedah ni.